Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Wah, banyak sungguh saya dapat DM, mesej-mesej tentang pelbagai soalan setelah podcast kita yang pertama itu setelah lama kita berhenti. Podcast apa dia? Podcast antara kita. InsyaAllah podcast ini akan bincangkan seputar isu jodoh, perkahwinan, kekeluargaan ataupun apa-apa isu yang awak rasa nak saya kupas. Mungkin isu semasa saya boleh kupaskan untuk awak. Tapi selalunya lah saya akan fokus pada isu wanita, kekeluargaan sebab itu niche saya lah. Tapi untuk hari ini saya akan tak nak bercakap pasal jodoh tau. Hari ini saya nak cakap tentang alam rumah tangga. Rupa-rupanya ramai juga antara follower saya ni yang dah berkahwin, especially pasangan muda, dan mereka banyak juga mengajukan soalan pada saya. So hari ini saya akan jawab 5 soalan utama berkaitan dengan sekitar isu dalam rumah tangga. Okey, boleh mulakan soalan? Okey, bila cerita pasal kahwin ni, benda yang selalu dia takut adalah bila sebelum kahwin, dia dengan pasangan dia tu lain. Selepas kahwin, dia orang berubah jadi lain pula. Sebagai contoh, sebelum kahwin merajuk ke ataupun dia ada kekurangan sikit ke, ada buat tersalah sikit ke, kita macam senang je, mudah je nak maafkan. Tak apalah kita bincang lah kan, sebab sayang, sebab nak ke kahwin ni. Tapi bila lepas kahwin, contoh benda-benda kecil je, macam letak pinggan kat tepi ke, tak kena, lempar baju dekat lantai, tak kena dengan mata dia ke, picit ubat gigi tu pun boleh jadi masalah nak kercerai pula Ustazah. Jadi ini orang takut lepas kahwin, kenapa jadi macam tu? Okey, sebenarnya macam ni. Nombor satu lah awak kena ingat, alam sebelum berkahwin dengan semasa berkahwin memang tak sama. Walaupun awak dah kenal lama, tetap awak tak akan kenal betul-betul until awak duduk serumah. Lepas tu, dah lah duduk serumah kan. Lepas tu kita berkongsi tanggungjawab yang sama, berkongsi keluarga yang sama, berkongsi beban yang sama. Ketika itu akan keluarlah sifat asal. Lepas tu bercampur bau antara cara kita menangani tekanan. Lepas tu perangai asal, sifat macam-macam lah akan keluar. Masa tu lah akan keluarnya realiti. Sebenarnya benda tu dah ada tau sebelum berkahwin. Tapi kenapa kita tak nampak? Sebab pertama, kadang-kadang hijab cinta tu mengatasi segala-galanya. Lepas tu yang kedua, awak bukannya orang kata duduk 24 jam dengan dia. Lepas tu bukan lagi menghadapi tekanan bersama. Ada tekanan sikit tapi tak betul-betul. Sebab tu, bila lepas berkahwin, mesti lain. Siapa-siapa pun kata lain. Tapi bila fikir-fikir balik, sebenarnya dah ada ciri-ciri. Cuma dulu kita tak fikir betul-betul lah kan keadaan tersebut. Dan kita pun masih muda masa tu, tak matang. Okay. Yang kedua, kenapa benda kecil boleh bercerai? Sebenarnya gini, dalam rumah tangga ni, kadang-kadang konflik tu dia tidak atasi awal-awal. Kan? Mungkin bermula daripada konflik yang kecil-kecil. Pernah dengar tak perkataan? Kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Mula-mula, isteri marah sebab suami suka sepah. Suami pula suka marah kat isteri sebab isteri ni suka melawan cakap. Cakap satu, jawab 10. Cakap satu, jawab 10. Tak aja betul pihak lelaki. Maka benda tu disimpan. Benda tu kecil je kan? Tapi sikit dan dia tak rawat. Akhirnya menjadi bukit. Dan bila dah menjadi bukit, dah terpendam, bengkak lama pula. Kita tak luahkan, tak pernah bincang. Sebab itulah akibat daripada ubat gigi pun, akibat daripada kain baju pun boleh bercerai. Sebenarnya dia dah ada awal-awal tu. Ciri-ciri ke arah kahwin, ke arah berpisah, ke arah bermasalah tapi dia tak rawat. Okey. Lepas tu yang ketiga, kita kena ingat bila kita bersama ni, kita dah kenal hati budi dia tau. Luar dalam. Dan ketika itu, ada di antara pasangan ni, dia macam tak boleh terima tau suami atau isteri dalam bentuk package. Kita ni bila kahwin dengan orang kan, kita kahwin dengan package. Baik buruk dia, perangai okey, tak okey. Kadang-kadang orang ni okey je dalam keadaan biasa. Tapi bila start ada tekanan, mulalah perangai uduh dia tu. Mulalah perangai tak elok dia. Adakah bila perangai uduh tu dia kena ubah jadi lebih bagus? Tak juga. Macam contoh orang baran. Jenis dia tu kategori baran. Tapi barang yang bagus lah. Barang terkawal. Tapi awak nak suruh dia buang terus sifat semula jadi. Tu tak boleh. Dia jenis. Dia memang kata-kata baking lah. Bukan yang baran sampai kat tangan tu tak boleh. Ini yang memang pacing dia. Cepat nak jadi perengus. Ada kan orang macam tu. Tapi dia baik je. Tapi yang tepat tu. Jadi kadang kita tak boleh nak terima package-package macam ni lah. Dan bila kita kahwin, kadang-kadang bukan semua tu perfect. Adik-beradik dia ke ada yang menyakitkan hati. Macam mana nak kahwin dengan keluarga mertua yang macam ni? Macam mana kita nak tahan lagi 2-3 tahun? Tapi sebenarnya ada je orang bermula dengan tak elok.
Tapi oleh kerana usaha, lepas tu effort pula daripada suami dengan isteri tu sendiri, akhirnya daripada tak suka menjadi menantu yang disayangi. Itu biasa. Tapi Ustazah ada juga dalam cerita tu, sampai ke hujung keluarga mertua tak suka. Itu rezeki dia lah. Tapi you kena terima the fact. Tapi selagi awak boleh tolerate, selagi awak ada rasa cinta dan sayang, usahalah ke arah kebaikan. Okey, Ustazah, dalam perkahwinan ni, bila ada berlakunya isu-isu macam ni, mestilah ada yang macam, kalau hal kecil-kecil tu kita tak apalah, pejam mata je lah kan, sebab suami isteri kita dah biasa tak apalah, tak nak buat gaduh. Tapi mungkin ada isu-isu besar yang kita perlu tegur dia. Isu yang sensitif, seperti contoh, ada yang pernah tanya Ustazah juga sebelum ni, saya baca dia cakap macam mana kita nak tegur ataupun nasihat suami kita yang tak solat, tak cukup solat ke. Benda-benda besar macam ni, macam mana kita nak tegur lah pasangan kita, sama ada suami tegur isteri atau isteri tegur suami. Ya, either one lah, betul tak? Sebab kadang yang ni ada masalah, yang ni ada masalah. Tak sebenarnya tegur suami saja. So, kita tengok daripada dua dimensi lah. Nombor satu, bila nak tegur orang, you kena kenal karakter dan background orang. Kalau tak kenal karakter, macam mana awak nak masuk jarum teguran tu? Faham tak? Kalau orang ni dia jenis A, awak kena guna mungkin cara B. Kalau dia jenis B, awak kena guna cara C. Tapi kalau tak kenal karakter, itu pakai hentam. Bila pakai hentam, bila bergaduh, awak sama-sama panas, sama-sama muda, lepas tu tak ada rujukan pula kepada orang tua dan orang kata sandaran yang betul, itu yang meletup. Cara jalan terbaik berpisah lah. Tapi tak, kalau ada anak tu yang saya sedih sikit, betul tak? Jadi nombor satu, karakter. Lepas tu yang kedua, ada peraturan dia. Bila kita nak tegur, antaranya lah kalau kita nak tegur orang lelaki, contohnya suami lah kan, jangan sampai menjatuhkan ego dia. Kita tegur benda yang patut, tetapi jangan sampai merendahkan diri dia, menjatuhkan aib keluarga. Saya faham lah keluarga awak ni kan memang jahil. Awak start dengan kata macam tu kak. Dia pun melenting terus, betul tak? Okay. Lepas tu, bila nak tegur orang ni, awak kena tengok waktu, masa, kesesuaian. Penting terutama suami isteri. Sebab suami isteri lagi sensitif tau. Bila awak ada rasa sayang, awak rasa rapat, bila buat apa-apa dia lagi sensitif. Dia tak sama macam kawan. Kawan lah tak kau lah kau nak terasa, betul tak? Tapi kalau suami, kita fikir panjang. Sebab apa? Sebab kita tak nak perhubungan tu bermasalah. Dan kita pun cepat terasa tau. Sebab kita dah rapat kan. Suami tak marah. Konon-konon kita rasa macam marah, terkuat suara. Padahal dia tak terkuat suara pun. Tapi kita dah sensitif. Kalau orang lain cakap macam tu, kita tak kisah. Jadi nak ceritanya, bila nak tegur tu tengok. Jangan ketika lapar. Jangan ketika penat. Jangan ketika perut terlampau kenyang. Jangan ketika kotor. Jangan ketika sakit kepala. Contohnya. Okey, dalam rumah tangga ni, lelaki dengan perempuan, suami isteri mesti dia berlainan karakter. Jadi bila berlakunya konflik ataupun stres, bergaduh, kadang-kadang ada salah seorang yang suka menggunakan silent treatment. Jadi macam mana yang kita nak handle pasangan kita yang suka guna silent treatment ni, nak bincang tak boleh, nak pujuk pun tak boleh. Sebenarnya saya ada pengalaman peribadi dengan orang silent treatment ni. Tapi saya tak bagi tahulah siapa dia. Okey. Saya biasanya dengan orang silent treatment tu, saya biarkan dulu dia. Dia silent treatment kan. Okay, kita pun tengah marah. Dia pun tengah marah. Sebab kita dah cuba dah sebelum ni hidup bertahun-tahun. Kita dah cuba. Time dia silent tu kita nak cuba bincang. Tak jadi. Jadi last sekali biasanya saya biarkan dulu dia cool down. Lepas cool down, tengok juga suasana. Penggunaan perkataan. Okay. Kadang-kadang ada benda yang kita tak payah sebut pun. Dia settle dengan sendiri. Sebab gini, awak kena faham. Contoh kalau awak isteri, dia suami, ada benda, dia memang nak marah. Tapi dia tahu benda tu salah dia tau. So, dia pun silent. Silent. Sebab pacing dia jenis silent. Dia silent. Tapi kita tengok lepas tu perbuatan dia berubah. Maknanya, dia dengar tadi. Cumanya, biasalah ego tak ngaku. So, biasa tu saya tak sebut. Saya biar je macam tu. Lepas tu, bila lama-lama sikit, baru saya sebut sikit-sikit hint-hint. Kadang-kadang bila saya sebut tu, time bergurau. Sebab dia dah sejuk lah kan. Tapi ada juga benda yang kita perlu tegur segera lah. Kalau perlu tegur segera, lepas settle dia punya silent treatment tu. Sebab kalau kita confront pun dia akan bergaduh besar. Betul tak So lepas dia settle sikit, lepas tu nampak okay, cool down, bagi makan, bagi minum, relax semua tu, barulah cakap. Tapi biasanya orang yang sensitif ni, silent treatment kan dia senyap, banyak berfikiran diri dia. So, kita akan bercakap tu pun dengan bahasa, kalau saya guna perkataan bahasa perut. Bahasa perut ni bahasa yang kita suami isteri. Macam kita dua dengar lah. Lepas tu saya selalu amalkan sentuhan.
Bila kita nak cakap apa-apa, kita sentuh dulu. Sebab sentuh tu sendiri, dia akan menyebabkan dia cool down, ada emosi kasih sayang, menjala. Betul tak? So, biasanya akan guna sentuhan. Habis, bukan gitu. Itu apa sangat ni. Lepas tu bergelak. Jangan kita anggap benda tu annoying. Kita anggap macam benda tu cool down biasa. Kita pun treat. Lepas tu baru kita bincang. Bila nampak dia dah boleh bincang, baru kita bincang. Sebab ada orang lelaki dia tak boleh bincang terus. Sebab dia rasa ego dia tengah digetak. Betul tak? Dan ada benda kita juga salah. Dan ketika salah, kita pun sama. Kadang-kadang dua-dua tak salah. Tapi dua-dua ni ada pendapat dan panas. Ketika itu, you just okay je lah. Relax je, dia silent. Dah tahu dah perangai tu lelaki kita. Silent je. Apa-apa pun macam ni lah. Kita buat apa-apa, tak kisahlah dia silent ke, dia jenis confront ke, dia jenis bobel-bobel macam isteri ke. Betul tak? Isteri kamu bobel. Yang penting awak tengoklah cara yang terbaik, yang paling sesuai dengan keluarga awak tu macam mana. Lepas tu awak fikir mana yang baik untuk jangka masa panjang. Bukan jangka masa pendek. Faham tak? Okey, dalam perkahwinan orang akan cakap, alah biasalah gaduh-gaduh, biasalah gaduh-gaduh. Tapi mestilah kita tak nak bergaduh. Kalau boleh kita nak sefahaman sentiasa, nak saling menghargai dan sebagainya kan. Jadi untuk mengelakkan pergaduhan atau apa masalah berlaku ni, apa Ustazah rasa ayat-ayat yang kita patut elakkan supaya tak trigger pasangan, supaya tak rasa dia terancam ke apa ke? Ada dua benda sini saya nak sentuh. Nombor satu, gaduh ni kadang benda yang wajib je dalam perkahwinan. Sebab gaduh kadang supaya lebih faham. Gaduh supaya lebih mengerti. Orang Indonesia kata lebih pengertian di antara satu sama lain. Gaduh juga untuk menyatakan perasaan. So, gaduh ada banyak sebab. So, gaduh is a must lah. Cuma sama ada gaduh baik ke atau gaduh cara tak betul kan. Okey, bila bergaduh suami isteri, perkataan pertama. Ini pantang larang pertama wajib jangan sebut, panas macam mana pun, cerai atau seumpamanya. Jangan sebut. Sebab kalau dibiasakan lama-lama dia jadi sungguh. Padahal kita tak terniat. Lepas tu yang kedua, jangan menghina. Marah macam mana, panas macam mana, jangan ada unsur penghinaan. Memanglah awak kan gaji kecil daripada saya. Patutlah awak ni dulu bodoh. Kerja rendah sebab sikap awak macam ni lah. Sudah, yang ni jangan. Lepas tu yang ketiga, ungkit. Pernah buat kebaikan. Menyesal dulu saya tolong awak selama ini. Menyesal dulu saya tolong mak awak. Tak sangka awak macam ni kalau aku tahu. Benda tu, walaupun dah reda pergaduhan, terutamalah kalau perempuan kan, kita akan ingat sampai mati. Betul tak Dan benda tu akan melekat dalam hati. Sebab tu kalau kita kalau dah terlepas tak macam mana. Mula-mula kahwin, terlepas tu biasa. Tapi jangan dibiasakan 3 perkara ni. Ingat tu. Okey, kita beralih ke bahagian lain pula. Saya rasa kita nak seronok cerita tentang macam mana kita nak lebih menghargai pasangan lah kan. Kadang-kadang kalau pasangan kita ni rasa macam cinta kita kat dia ni dah makin berkurang ke. Ataupun kadang-kadang kita dah cuba pujuk tapi tak kena cara. Mungkin sebenarnya kita salah bahasa cinta pasangan. Kita tak kenal bahasa cinta dia. Jadi mungkin Ustazah boleh cerita sikit lah tentang mengenali bahasa cinta pasangan kita. Okey, nombor 1. Mengenal bahasa cinta tu penting Satu, daripada awal perkahwinan awak kena kenal suami awak suka apa. Suka tak bahasa cinta. Betul tak Ada orang dia suka dipuji. Ada orang dia suka orang kata apa dia ambil perhatian kat dia. Jadi kalau benda kecil-kecil kita ambil perhatian dekat dia, kita urus dia macam suka. Ada orang bahasa cinta dia makanan. Ada orang bahasa cinta dia dengan beli barang-barang, bunga, romantik-romantik. Dia bahasa cinta ni tak sama. Cumanya lepas berkahwin kadang-kadang bahasa cinta tu boleh berubah. Dengan berubahnya waktu, suasana dan bi'ah dia lah. Contohnya semakin tua, rupanya bahasa cinta tu lain dah. Bahasa cintanya dia suka ajak kita pergi masjid contohnya. Bahasa cinta dia mungkin lebih pada tanggungjawab. So awak kena ingat bahasa cinta boleh berubah-ubah. Namun begitu, tak salah dalam perkahwinan awak nak memasukkan unsur-unsur romantisme. Sebagaimana diajak oleh Rasulullah SAW. Dan benda ni saya rasa kan, belum kahwin kita belajar tau. Gila-gila nak buat. Tapi tak boleh. Tapi lepas kahwin pun siapa tak buat? Kan. Lepas tu kadang lepas kahwin ni saat kita rasa macam malu. Kenapa saya yang kena mulakan? Biarlah daripada orang lain mulakan. Baik awak mulakan dulu. Saya mudah je. You nak jaga rumah tangga ke tak nak? You nak pahala ke tak nak? Jaga rumah tangga ni bermaksud pahala. Jadi awak nak ego apanya? Betul tak? Kadang-kadang bila kita ajar orang tu reti. Nombor 1, Rasulullah buat apa? Rasulullah ni sering menolong isteri. Betul tak?
Kalau duduk kat dapur, dia pergi kat dapur juga ketika ada waktu. So, kalau isteri duduk kat dapur. Kalau kata suami duduk kat luar bertukang, kan hujung-hujung minggu bertukang, kita pergilah teman sambil-sambil berbual. Ni kita nak buah hang dengan telefon kita. Itulah punca-puncanya. Lepas tu yang kedua, sentuhan. Pasal apalah orang sekarang ni kan. Belum kahwin beria-ria nak bersentuh. Bersentuh pun rasa sweet-sweet padahal haram. Lepas kahwin, sentuh lah. Banyak kan tempat-tempat sensitif, soft spot. You sentuh lah. Itulah ruang-ruang kasih sayang. Lepas tu Rasulullah tidur atas riba isteri. Itu Rasulullah. Pemimpin ummah, pemimpin negara. Dia berperang semua. Boleh tidur atas riba isteri awak. Apa salahnya tidur atas riba suami, tidur atas riba isteri. Betul tak? Sebelum kahwin nak buat, sekarang buat betul. Lepas tu yang keseterusnya, Rasulullah buat apa? Bagi hadiah. Rasulullah pun bagi hadiah. Kita ni beria sebelum kahwin. Rasulullah selepas kahwin bagi hadiah. Walaupun sesimpel-simpelnya. Kalau kita surprise, suami isteri suka surprise. Bagilah surprise. Suami suka surprise. Dia masuk rumah, surprise. Surprise lah. Tapi sebenarnya, kita ikut pahala Rasulullah. Lepas tu Rasulullah satu lagi. Mandi bersama, dek. Ni kita lepas kahwin ni, benda-benda yang kecil-kecil macam ni, kita dah tak jaga. Itulah yang menyebabkan kasih sayang semakin berkurangan. Dia apa-apa bahasa cinta pun tak apa. Kalau amalkan Rasulullah ni, semua bahasa pun boleh terima. Betul tak? Kita berkahwin ni pula dah tempoh lama. Kita duduk sekali dengan pasangan kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi mungkin kadang orang kata kadang spark tu ada. Kadang spark tu tak ada dalam perkahwinan kan. Kadang rasa tiba tawar sikit. Rasa macam dah tak sayang ke, dah kurang kasih sayang ke. Jadi boleh tak Ustazah bagi beberapa contoh efek kecil tapi besar maknanya untuk suami isteri yang boleh buat pasangan rasa dihargai setiap hari? Okey, gini. Dia kalau awak ni kan sibuk, banyak kerja. Awak kenalah buat satu benda yang kecil tapi rutin. Contohnya lah, setiap hujung minggu awak akan masakkan benda yang special untuk keluarga awak. So, keluarga awak akan ingatlah, ibu kalau hari Ahad je mesti best. Sebab ibu akan buat benda special. Betul tak? Okay. Yang kedua, kadang-kadang kita bentuk suasana romantis yang simple tapi kat rumah. Yalah, kadang-kadang bila kita dah semakin orang kata lama dalam perkahwinan, beban semakin tinggi. Tapi saya rasa kita kena kreatif. Kan saya biasa je kat rumah saya buat candlelight dinner. Buat candlelight dinner biasa-biasa. Macam anak saya kan. Walaupun dia tahu mak dia sibuk. Tapi saya pernah biasa je panggil kawan-kawan dia. Mari duduk rumah. Okey, sekarang ibu buat candlelight dinner untuk kawan-kawan dia. Dia macam tak terfikir mak dia akan buat macam tu. Saya bagi sungguh. Lepas tu konon-konon western lah. Tapi sambil tengok TV. Tapi kawan-kawan. Tapi saya kata, kalau nak datang, kawan-kawan, ibu akan buat candlelight dinner dengan kawan-kawan. Tapi syarat dia kena solat jemaah. Lepas solat jemaah dengan tazkirah. Lepas tu ikut hang lah. Sama-sama geng hang. Tapi yang penting basuh pinggan lepas tu. So dia orang happy. Suami pun macam tu juga. Lepas tu beritahu suami. Tengok. Awak nak dapat kat mana isteri yang letak effort candlelight dinner untuk anak. Jadi isteri pun, suami pun sebenarnya, bila kita bagi tahu dia pun faham. Rupanya macam ni. Dia macam ni. Bila kita buat effort, kadang-kadang kita kena maklum. Kalau tak maklum, dia tak faham. Dia take for granted. Lepas tu banyak lagi benda kecil. Seperti awak kan, kalau kita orang tua ni kan, urut-urut penting. Kan kita kan letih. Siang dekat yang, siang hari duduk basuh pinggan semua. Kenapa tangan macam gitu pun urut. Kan? Sebab saya ingatlah kalau mertua saya dengan mertua saya kan, ayah mertua saya pergi dulu. Tapi ayah mertua saya ni garang. Barang lah orang katakan. Bukan garam, barang. Dengan anak-anak especially. Tapi dengan menantu baik. Dengan orang luar baik. Dia dengan anak je garang. Dengan isteri pun kadang garang. Tapi segarang-garang mertua saya, dia malam-malam hari dia mesti urut betis mertua saya. Yang perempuan lah kan. Urut betis, urut bahu. Jadi dia hidup bersama macam tu lah. Sambil-sambil bergaduh pun malam-malam tetap urut. Jadi bila ayah mertua saya meninggal, saya nampaklah mak mertua saya terkesan dengan perkara tu. Yelah kita anak nak urut macam mana sangat. Takkan setiap malam. Kita pun ada anak kecil. Betul tak? Jadi sebenarnya bagi saya lah. Benda tu tak semestinya mahal. Besar. Nak sewa satu pawagam nak surprise isteri. Tak payah. Tapi you put effort yang kecil. Tapi rutin. Tapi sangat bermakna. Yang you tak buat kat orang lain. Masalah kita dekat office kita buat macam-macam. Kat rumah tak ada effort. Itu masalah kita.
Tapi sekarang kita tengok ada banyak sangat berlaku masalah penceraian, berpisah, walaupun baru sangat berkahwin pun dah berpisah kan. Mungkin yang kurangnya adalah diorang ni faham tanggungjawab suami isteri tapi dia tak buat as a team, dia buat berasingan. Suami jalankan tanggungjawab sebagai suami dan ayah sendiri, isteri sebagai ibu sendiri. So dia tak as a team. Jadi apa nasihat Ustazah untuk pasangan yang bakal berkahwin dan yang baru saja berkahwin ataupun dah lama berkahwin tapi dia nak perbaiki hubungan yang sedia ada pada 2026 ini insyaAllah. Okey, nombor 1, bermula daripada sekarang, cuba bina cita-cita dan visi-misi bersama. Sebab kita mungkin tak pernah bincang. So, duduk, sit down. Abang, jom kita pergi keluar. Jom kita pergi tasik sambil jogging. Okey, kita sit down. Sekarang saya nak tanya abang, apa sebenarnya cita-cita kita terhadap anak? Cuba you sit down dan bincang bersama. Ketika itu akan mulalah terbuka. Abang cita-cita abang macam ni sebenarnya. 1, 2, 3. Lepas tu apa tanya isteri juga, yang apa cita-cita yang sebenarnya yang sampai sekarang bila kahwin dengan abang tak tercapai. Dia pun cerita sebenarnya saya gini. Oh, daripada situ kita buat adjustment. Nampak tak? Okay. Yang kedua, bila berlaku masalah, jangan saling menyalahkan. Awak lah macam ni. Kita kan selalu dengar cakap macam ni. Tapi kalau bergurau, it's okay. Ni anak siapa ni perangai macam ni? Kalau bergurau tak apa. Tapi kalau dalam keadaan marah tak boleh. Lepas tu kita lepas tangan. Awak pandai buat kan? Awak hadap sendiri. Yang kawan tu kadang bukan salah dia pun. Dalam kehidupan tersalah tu biasa. Betul tak? Awak pandai buat sendiri. Pandai jalan balik rumah sendiri. Kita kan terus menghukum. Dah lah menghukum depan orang pula tu. Jadi orang tak boleh terima benda-benda macam ni. Sebab tu bila berlaku apa-apa. Dia macam ketua lah. Pengalaman saya jadi pemimpin dan ketua. Dia macam ni. Bila anak buat salah, tak apa. Okey, awak salah. Tahu kan salah awak. Awak gini. Saya akan tangguh juga bersama sebab saya ketua awak. So isteri, suami macam tu lah. Dah salah dah. Tegur dah. Dia dah nyesal dah. So sekarang tangguh bersama. Jangan kita lepaskan seorang-seorang. Masalahnya time senang nak bersama. Time susah seorang-seorang. Itu masalahnya kita sekarang. Dan yang ketiga, tolong letakkan cita-cita awak. Dalam cita-cita awak tu ada watak isteri awak kat mana. Ada watak suami awak kat mana. Ada watak anak-anak awak. Sebab tu kadang-kadang macam kita ada cita-cita banyak. Tapi sebagai suami isteri kadang ada benda yang kita tangguhkan dulu tau. Walaupun kita nak sangat, cita-cita kita besar sangat masa kecil dulu. Kalau ikut saya ni Nisa, saya PhD ni kalau boleh umur 35, 30 dah siap dah. Dulu cita saya 30 dah siap dah. Dan memang saya boleh buat benda tu. Tapi sebab apa dia jadi lambat tu? Sebab sama macam kawan saya, best student. Kita orang ni kalau ikut kaedah biasa, 30 tu memang dah wonderful dah siap dah PhD. Tapi pasal apa kita orang lambat? Sebab ada benda yang kita orang terpaksa korbankan. Tetapi benda tu sangat bermakna seperti anak, seperti suami. Tapi tak apa. At last kita sampai juga. Tapi yang lain kita dah sampai, betul tak? Mana ada semua benda yang awak nak achieve sekaligus? Tak ada. You mesti ada benda yang terpaksa korbankan. So, di situ pengorbanan tu memberikan makna yang besar dalam membentuk kebahagiaan kekeluargaan awak tu sendiri. So, benda tu ingat pahala. Gitu je. Wallahualam. Okey, akhir sekali lah. Kita dah sampai kepada penghujung. Banyak soalan rupanya daripada pasangan muda tentang alam perkahwinan. Saya faham lah. Mungkin awak masih muda. Tapi saya nak pesan lah apa-apa pun. Jangan stop daripada belajar. Perkahwinan ni adalah lifelong learning. Sentiasa kena belajar. Jangan awak mula kahwin ni awak dah ikut kursus. Awak pun dah belajar fiqah semua. Awak pun mungkin ustaz. Awak dah pandai tak? Setiap hari adalah proses, setiap hari adalah benda baru dan bila semakin meningkat, lagi banyak benda yang awak kena belajar. Sampai sekarang saya pun masih belajar sebab kita semakin meningkat umur kan. So itulah alam perkahwinan dan itulah kemanisan dalam berkahwin. Cuba pandai yang manis, jangan kita ungkit yang pahit-pahit. Kalau kita asyik melihat yang pahit, lama-lama yang manis tu akan hilang. Jadi lama-lama tawarlah hubungan. Bila hubungan tawar, awak tak simbah pula dengan air gula dan sebagainya. Lama-lama akhirnya itu yang jadi terkubur. Wallahualam. Sampai ini sahaja podcast kita pada hari ini. Jangan lupa, siapa ada yang nak tanya soalan, ada cadangan, ada komen, tulislah kat bawah banyak-banyak. Supportlah kita punya podcast. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan tajuk yang lain lebih menarik. Tapi apa-apa pun saya akan tunggu soalan daripada awak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.